Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang soalan ECO 3213. The first question is, a firm used two inputs, labor and capital, to produce a product. The production function is given as follows. Q equal to L 1.5, K 1.5. The cost of labor is 8 ringgit Malaysia per unit and the cost of capital is 2 ringgit Malaysia per unit. The firm wants to produce exactly 100 units of output at minimum cost. Okey, baiklah. Untuk soalan A, ia adalah formulate the cost function and constraint function. Okey, untuk formulate the cost function, formula bagi cost function is labor tambah dengan capital. Seperti yang telah diberikan pada soalan, labor adalah 8 per unit dan capital adalah 2 per unit. Jadi kita tulis 8 labor tambah 2 capital. Terusnya constraint function. Okey, formula telah diberi pada soalan iaitu Q sama dengan L1/2 dan K1/2. Jadi kita simplify dia jadi square root labor darab capital sama dengan 100. Kita gantikan Q sebagai 100. Dan L1/2, K1/2 tu bila kita simplify dia jadi punca kuasa labor darab capital. Okey, baiklah. Untuk production function, kita akan gunakan formula square root labor darab capital sama dengan 10. Bagi cost pula, kita akan gunakan sama dengan 8 labor tambah 2 capital. Labor dan capital yang kita gunakan dalam soalan ni adalah 10. Jadi, kita gantikan labor dan capital tu dengan 10. Sama dengan 8 dalam kurungan 10 tambah 2 dalam kurungan 10 sama dengan 80 tambah 20 sama dengan 100. Soalan C, use the solver to determine the value of L and K that minimize the cost. Okey, kita gunakan segala maklumat yang telah kita dapat di soalan B tadi. Okey, lepas tu kita tekan data, klik data dekat atas tu, lepas tu kita pilih solver. Okey, dekat set objektif tu kita tekan cost function sebab soalan minta minimize, so kita tekan minimum. Lepas tu by changing variable cells tu kita tekan labor and capital, lepas tu kita add dia. Lepas tu untuk cell reference kita masukkan production function. Lepas tu kita tekan sama dengan, untuk constraint pula kita masukkan target output. Lepas tu kita tekan OK. Lepas tu sela solving tu kita tekan GRG non-linear. Lepas tu kita tekan OK. Dan dah dapat jawapan. Seterusnya untuk soalan D, suppose the price of labor increase from 8 ringgit Malaysia to 12 ringgit Malaysia while the capital cost remains unchanged. Determine the value of L and K that minimize the cost. Compare and interpret the economic meaning of this change. Okey, untuk soalan D, kita guna balik maklumat yang ada dalam soalan C, kecuali untuk cost function, kita tukar daripada 100 di soalan C, kita tukar menjadi 140 untuk soalan D. Selepas tu, jalan pengiraan data untuk solve the question sama je macam soalan C. Seterusnya untuk soalan E, now assume the firm wants to increase output to 160 units while keeping the original price 8 ringgit Malaysia for labor and 2 ringgit Malaysia for capital. Find the new optimal values of L and K that minimize the cost. Okey, bagi soalan E, kita guna juga maklumat yang sama pada soalan C, tetapi kita tukar target output menjadi 160 pada soalan E. Dan cara-cara untuk solver dia sama je.